baru jumpa channel ni. Hai, Cik T hari ni Cik T nak buat vlog. Cik T pergi thrifting. Thrifting kali ni dekat Jalan-Jalan Japan. Sebab dekat situ banyak gila barang cantik and comel, barang dekor-dekor rumah. So Cik T macam suka pergi situ lah. And barang dia agak baru-baru juga. Dia macam nampak macam thrifting, tapi sebenarnya banyak jugalah barang baru yang korang boleh cari. Sebab dia ada banyak pieces kan. Kalau banyak pieces ni maknanya baru. Okay, ni Cik T selitkan klip yang Cik T pergi dekat situ. Kebetulan masa tu cuti di Bali. Adik-beradik Cik T semua datang. Tak ada semua, 3 orang datang kat sini. Kita orang jalan-jalan situ lah, alang-alang tengah cari barang kan. Cik T dah grab 3. Apa? Nak apa? Baby merangkak pula. Yang mana? Yang pink ni? Tak ada mata. Rosak. Nampak tu mata dia tak ada. Ni? Tengok lah, ibu beli pasu ni. Cantik kan? Beli juga. RM10. Ni RM10. Tu ambil dah. Pasu ni. Nampak ni comel guys. Candle ni RM10 je. Yang ni harga dia RM9. Sorry. Apa ni? Baby soap. RM10 kipas. Oh, hidup lah RM10 je. Cantik lah RM10. Cantik dia punya colour ni, fluorescent. Oh, besarnya puli. Box. Oh, RM40. Cantik. Paper. RM10 paper ni. Cantik. Flower-flower ni biar. Tengok saiz dia. 45x250. Oh, banyaklah kipas. Ni, kipas semua. Cantik lah kipas ni. Tapi sudah banyak kipas. Banyak gila kipas. Semua cantik lah. Tengok ni. Mana dia? Kipas banyak. Ya. Sofia. Lab punya table. Kan? Kita letak atas ni. Betul lah lab. Ni. Cantik lah. Ada 3. Ada bunga-bunga. Tengok. Ini macam aku nak macam petok macam bangla dengan mukanya. Iman kan you memang suka petok-petok kan? Aku petak, baju petak, kepala petak. Petak-petak Iman. Iman suka design petak-petak. Berapa ringgit Iman? Ni. Mega. Tak ada ada poket tapi comel. Okey. Iman ni. Mina. Ni apa boleh? Aku ada. Comel ni warna mega. Tahu dah lah. Dia barang yang Cik T sempat grab dekat Jalan-Jalan Japan, dekat area Kik Mall Tampo itu kan. Ni dia. Pasu korang ni pasu seramik betul tau. Kaca seramik. Seramik. And design dia sangat cantik ni macam sekarang punya design kan. Macam ni. Nampak? Design-design baby. And dia besar juga. Atas dia ni lubang macam tu, boleh letak bunga dekat sini. Yang ni Cik T rasa Cik T nak DIY, nak buat dia macam warna hitam sebab warna dia macam comot sikit. Mungkin sebab tu kot dia jual dekat
jalan-jalan Jepun kan. Dia macam dia tak rata apa semua. Cik T nak spray warna hitam yang ni sesuai dengan dekor rumah ni. Kebetulan ada spray warna hitam dekat dalam rumah ni warna matte black. Jadi Cik T akan spray yang ni warna hitam. Ataupun kalau korang nak cat warna lain pun boleh juga kan. Yang ni next saya Cik T grab ni. Pasu ni korang. Comel gila. Nampak ni? Design-design sekarang ni. Design-design Dopamin. Tahu tak harga dia yang ni berapa? RM10 je korang. Ni RM10. Metal dia seramik tau. Yang ni RM10 juga. Yang ni pun RM10. Gila. Sebab tu lah Cik T beli. Sebab harga dia RM10. Ni pun sama RM10. Ni pun ada banyak pieces tau. Kalau dia macam Dopamin macam tu. Kan Cik T nak dekor bilik kerja Cik T tu macam ala-ala Dopamin sikit. So Cik T belilah yang warna-warna macam ni kan. Comel gila. Ni. Boleh letak lah. Ni nak buat macam ni pun boleh. Nak dekor-dekor colour pun boleh juga yang ni kan. Tapi Cik T rasa Cik T biar je kot macam ni. Walaupun dia macam comel. Tapi kita tak nampak sangat. Kalau kita dah letak dekat barang dekor tu kan. Tak nampak pun sebenarnya. So last item yang Cik T beli dekat sini ialah ni candle. Yang ni Cik T rasa bukan scented candle. Dia tak bau. Cik T belum buka. Dia tak bau. Warna dia purple. Purple korang. Sesuai dengan dekor Dopamin. Harga dia yang ni RM10 je. Semua RM10. So 3 barang ni Cik T dapat harga RM30 lah. Okay, ada barang lain yang Cik T beli juga. Tapi yang tu macam bukan barang dekor lah. So Cik T tak nak selit dekat dalam video ni. Ni candle ni sebagai decoration saja Cik T nak buat. So nak letak dekat bilik kerja Cik T juga. Sebab satu-satunya bilik yang buat Dopamin dekor situ je. Jadi ni dia warna purple. Comel kan? Sebabkan video ni Cik T nak buat video di awal. So Cik T jumpa alas kaki yang ni. Alas kaki ni yang Cik T beli dekat Shopee, TikTok. Memang sangat cantik ya. Dia punya ni and dia tak bergerak langsung. So carpet ni yang jenis melekat. Tapi kalau korang nak buka dia tak tinggalkan kesan tau. And dia anti slip. Tak slip langsung. Yang ni Cik T nak DIY dia sebab dia nampak macam simple sangat. Yang ni kalau korang nak beli, korang boleh tekan stiker ni. Cik T ada letak sekali lah barang-barang yang Cik T beli dekat dalam video ni. Ni dia. Kapet dia ada banyak warna and dia ada juga saiz lain tau. Kalau korang nak tampal-tampal, Cik T sekejap lagi Cik T tunjuk kapetnya. Okay? Dekat sini Cik T ada kertas and ada ni sebagai kita punya template kan. Kita nak lukis bentuk wavy. Korang boleh guna teknik ni. Ataupun kalau korang nak print pun boleh juga. Dan Cik T rasa macam senang buat lagi lah. Lukis lagi kan.
dia boleh. Ini cikgu pakai tape untuk kapet. Saya nak letak kat sini. Tengok. Panjang ni, ngam-ngam je sampai situ. Tak cukup. Kena beli lagi lah kalau nak buat sampai atas kan. Tapi Cik T fokus kat sini je. Nampak? Comel. Okay korang, Cik T rasa setakat ni je video Cik T, vlog Cik T kali ni thrifting and DIY. Hope korang suka. Cik T tak jumpa banyak barang untuk Cik T DIY dekat sini. Tapi tak apalah, Cik T akan selitkan Cik T selitkan jugalah kat sini kan DIY yang lain. So korang hope korang suka video DIY macam ni. Jangan lupa untuk tekan butang like and subscribe to my channel. Okay, bye-bye. Assalamualaikum.